budaya di Malaysia, saya di Malaysia ni, bila ada dalam bentuk macam tu, semua orang akan bersedia untuk itu, Dr. Jamil. Semua orang punya. So saya yakin akan ada orang yang buat tuition untuk ini. Akan ada orang buat tuition untuk ni. So Ada agaknya apalah nasihat Dr. Jamil tentang ni, supaya dia jangan tergelincir. Apa nasihat kita kepada ibu bapa dan kepada guru-guru, kepada murid-murid yang berdepan dengan cucu saya pun ada mungkin kesatuan guru contohnya, NTP dan sebagainya. Macam mana kita, sebab janganlah hanya menyediakan buku latihan, buku langkahnya saja. Bahan-bahan pembelajarannya bukan hanya latih tubi. Betul. So saya bimbang tak kena. Betul. Macam apa ni? Ya, minta maaf lah kita apa ni. Kita pun dulu mencanangkan apa. Sebab kita dulu itu nanti orang tanya, masuk kerja tu okey. Masa tu belum ada lagi. Belum ada lagi. Metrik tu sekarang dah ada. So dengan kesedaran yang ada ni Dr. Jamil, kalau boleh, the conclusionnya mesti ada metrik. Kita kena faham tu. Mesti ada metrik, dan yang dimetrikkan tu ialah apa yang dipanggil foundational learning. Yang dikatakan learning foundational skill tu kena ada. So bolehlah, kalau misal susah sangat, teknikal sangat, kita boleh cerita lepas tu. Nak panggil kita pun tak apalah. Era digital bermula 2016. Saya bersari 2016. Dr. Kori awal lagi. 2008. Belum ada lagi. Jadi memang tak terfikir langsung lah oleh kita. Betul. Tapi kita dah rupanya dah 10 tahun. So ada kesedaran ini. Harap mudah-mudahan dapat diterima. So ceritalah para ibu bapa, para guru-guru dan murid-murid berceritalah bahawa learning matrix yang kita nak garap pada bulan 10 ini bukan macam UPSR. Dia bukan tentang pencapaian mata pelajaran. Dia ialah tentang usaha mengenal pasti penguasaan dalam apa Dr. Jamil? Dalam learning foundational skill. Maknanya kemahiran asas pembelajaran. Tujuannya ialah to help student untuk naik.